Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mikael Muzakirin bin Jamsari, nombor matrik 1252841. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang ringkasan tugasan muzik video yang telah diberikan kepada saya. Lagu yang dibawakan oleh saya adalah Sedihkan Di Cintaku, nyanyian M. Nasir atau dan Bloodshed. Sebab kenapa saya memilih lagu ini? Kerana lagu ini berkonsepkan ketuhanan dan boleh dikaitkan dengan kehidupan seharian manusia ataupun boleh dikaitkan dengan jalan cerita yang banyak dihadapi oleh kalangan manusia. Latar belakang lagu ini ianya ditulis oleh Datuk M. Nasir, iaitu seniman negara. Ia dinyanyikan dan dipopularkan juga oleh Musme, Bloodshed dan lain-lain artis. Sebab kenapa saya memilih lagu ini adalah kerana lagu ini mempunyai elemen ukhrawi yang berkaitan dengan kisah Nabi dan yang kehilangan Sayyidatina Khadijah alaihissalam. Selain itu, dipaparkan juga dalam muzik video ini kelihatan seorang watak utama, iaitu diri saya sendiri, merasai kehilangan dan mengaplikasikan kehilangan tersebut melalui lagu dan penyampaian puisi lagu. Terima kasih.